Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi tutorial ICT bersama Cikgu Mia. Okay, so hari ni kita nak bincangkan tentang macam mana kita nak bina nota lengkap menggunakan Gemini. Okay, so kita nak buat nota ni berdasarkan kita punya rujukan utama kita, buku teks sekolah lah. Okay, so dalam modul AI ni mostly ataupun kebanyakannya nota yang kita ambil ni kita akan berasaskan daripada sumber utama kita, iaitu buku teks sekolah. Jadi nak buat apa benda, nak buat apa buku cerita, nak buat lagu, nak buat apa permainan, semua mesti berdasarkan buku teks. Jadi kita kena kita kena keluarkan nota daripada buku teks tu untuk sebagai kita punya sumber utama pengurusan membina item, membina bahan PDP. Okey, jadi untuk mula bina nota ni kita akan gunakan buku teks dan juga Gemini lah. Okey, tapi kadang-kadang ada situasi di mana buku teks yang kita KPM sediakan tu dia besar saiz dia, melebihi 100 MB. Jadi kita kena pecahkan file tu. Saya dah sediakan satu aplikasi dekat sini, iaitu splitter untuk pecah ni. Jadi kita pecahkan ikut saiz. Maksimum untuk upload dalam Gemini adalah 100 MB. Jadi cikgu pecahkanlah saiz dia ikut ni. Kalau buku tu 300 MB, cikgu pecahkanlah. Cikgu kata saya nak satu buku 100 MB. Jadi dia akan pecahkan 3 file tu. Okey, load buku dia akan pecahkan 3, cikgu download balik semula. Jadi benda tu akan jadi 100 100 100. Dia akan 3 part. Jadi cikgu boleh upload dalam Gemini ataupun dalam ChatGPT PDF tu. Okey. Okey, so untuk case yang saya punya ni tak ada masalah. Okey, so kita nak mula buat ialah kita buka Gemini dan juga kita upload buku teks. Okey, upload buku teks ni sama ada kita boleh guna dalam Google Drive ataupun nak senang sebenarnya Google Drive, kita simpan semua buku teks kita dalam Google Drive. Tapi kalau kita tak simpan, kita boleh upload manual lah. Okey, so buka upload. Okey, dalam download saya punya buku teks dalam Telegram. Kat Telegram. So dekat sini kita ada buku teks asas sains komputer. Okey, so saya upload buku teks tingkatan sejarah tingkatan 2. Okey, so saya upload buku sejarah tingkatan 2. Okey, so kita nak keluarkan nota daripada buku sejarah ni. Okey, bila kita nak keluarkan nota, kita cantiknya kita spesifikkan bab berapa-apa. Okey, jadi dalam panduan ni saya dah ceritakan dah. Okey, untuk keluarkan buku nota, kita kena bagi prompt macam mana kita nak keluarkan nota. Okey, jadi bawah ni saya dah bagilah prompt lengkap, ringkasan ke, nak nota terperinci ke, nak buat peta minda ke, jadual perbandingan. Jadi saya gunakan prompt rasa ni. Okey, role, action, specification dan audience. Okey, jadi kita copy dulu prompt ni. Okey, so kita paste dalam kita punya Gemini. Okey, cuma kita ubahlah jana satu set nota lengkap berdasarkan PDF yang dilampirkan mengenai topik. Okey, saya tukar topik ni, saya kata bab 1. Okey, bergantung tak buku teks. Kalau buku teks cikgu guna unit, cikgu kena pakai unit lah. Okey, pastikan nota format secara point menggunakan bahasa formal, sedangkan satu analogi utama, huraikan dengan lengkap. Okey, itu task dia. Dan okey, so tu task dia. Okey, audien ni adalah siapa audien yang kita nak tujukan nota tu. Jadi audien ni adalah, kalau macam tingkatan 2 ni adalah murid 14 tahun. Penting kita nak set audien ni sebab untuk kita pastikan bahawa nota yang diberikan tu mudah difahami ikut peringkat umur. Okey, jadi kita buka tools, kita gunakan canvas. Sebab canvas ni dia punya susunan ni lagi cantik lah, mudah kita nak ubah. Okey, so kita generate. Okey, so sekarang ni dia mula create nota untuk kita, iaitu bab 1, Kerajaan Alam Melayu. So kalau kita tengok nota kita sejarah ni, kalau kita buka tak buka dalam ni, kita kena buka dekat kita punya Explorer tak apa. So bab 1 Kerajaan Alam Melayu. Okey, so dia bagi dah semua aspek-aspek, semua nota lengkap ni. Okey, untuk bab 1. Okey, jap. Belum siap.
Okey. So ini adalah nota lengkap untuk bab 1. So daripada sini nanti kita boleh workout dengan macam-macam aktiviti, macam-macam BBM yang kita boleh buat. Okey. Okey, sebelum tu kita tengok sikit apa function yang ada dalam canvas ni. Okey, kalau cikgu tengok belah tepi ni, okey, length. Okey, kita boleh nak panjangkan lagi ataupun nak pendekkan lagi nota ni. Bergantung kepada preference cikgu lah. Okey, kalau saya, okey, yang ni dah cantik, dah cukup dah. Tapi kalau cikgu nak panjang lagi, cikgu type panjang lagi, dia akan elaborate panjang lagi. Dia akan bagi lagi analogi. Okey. Satu lagi kita ada chain tones. Okey, ni biasa, casual, kita ada very casual. Very casual ni maknanya dia adalah macam tulisan kawan-kawan, dia tak formal, okey, ataupun very formal. Bergantung kepada cikgu punya kehendak lah. Okey. Okey, so ini nota. Kalau cikgu baca, cikgu rasa salah, cikgu type, cikgu betul-betulkan kat sini. Dia boleh tambah. Okey. Okey, so ini cara cikgu bina nota, dan nota ni cikgu boleh share dan download, export to doc. Okey, export. Bila kita export to doc, Google Doc, dia akan buka Google Doc lah. Dan daripada Google Doc ni cikgu boleh download jadi PDF, cikgu boleh download apa bagi pada budak, kita nak buat nanti kita akan buat banyak projek, kita akan buat dengan nota ni. Okey. Okey, yang penting cikgu dapat keluarkan dulu nota. Inilah cara kita bina nota. Nanti next time, next class, kita akan bina macam-macam projek berdasarkan nota ni. Okey, so, ada apa-apa cikgu boleh tanya dalam komen. Okey, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.